Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya ada sebuah Mercedes C350e, harga jackpot, harga murah, condition pun memang super power tuan-tuan. Okey, jom saya tunjuk dekat tuan-tuan. Ini C350e tahun 2017, spek AMG. Yang paling best part, absorber dah pakai Bilstein yang biasa punya, dah tak pakai Amatic dah tuan-tuan. Okey, mari kita tengok sikit belakang dia macam mana. Tuan-tuan, C350e ni dia dah buat exhaust. Dia dah ada Valvetronic, boleh on, boleh off, boleh bunyi sport dan boleh bunyi biasa. Macam sekarang ni bunyi biasa tuan-tuan. Okey, harga jackpot di penghujung video. Okey, tuan-tuan, mari kita tengok sikit tuan-tuan. Inilah kunci Valvetronic exhaust dia. Kalau tuan-tuan boleh tukar dekat sini sport mode, sport plus, dia akan bunyi lah tuan-tuan. Dia boleh kuat lagi. Ikut tuan-tuan nak kuat macam mana. Mileage pun tak tinggi mana, baru 99,000 sahaja. Tuan-tuan, siap ada dengan panoramic roof depan dan belakang tuan-tuan. Tuan-tuan lihat sendiri, dia punya panoramic roof memang cantik. Dah siap dengan servis. Servis due tak sampai lagi. Okey, yang paling bestnya tuan-tuan, kereta ni hanya 2 owner sahaja. Okey tuan-tuan, tak ada 3-4 owner, tak ada. Hanya 2 owner sahaja tuan-tuan. Memang cantik. Mileage pun rendah, owner jaga well tuan-tuan. Interior red burgundy ni memang susah sangat dapat. Color putih adalah color yang paling hot color dalam market tuan-tuan. Kereta ni saya nak jual dengan harga RM65,800 sahaja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Memang cun tuan-tuan. Datang sini thumbprint terus boleh bawa balik tuan-tuan. Okey, cari saya dekat Rak Motoring Rawang, Sungai Chou. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya ada sebuah Mercedes C350e, harga jackpot, harga murah, condition pun memang super power tuan-tuan. Okey, jom saya tunjuk dekat tuan-tuan. Ini C350e tahun 2017, spek AMG. Yang paling best part, absorber dah pakai Bilstein yang biasa punya, dah tak pakai Amatic dah tuan-tuan. Okey, mari kita tengok sikit belakang dia macam mana. Tuan-tuan, C350e ni dia dah buat exhaust. Dia dah ada Valvetronic, boleh on, boleh off, boleh bunyi sport dan boleh bunyi biasa. Macam sekarang ni bunyi biasa tuan-tuan. Okey, harga jackpot di penghujung video. Okey, tuan-tuan, mari kita tengok sikit tuan-tuan. Inilah kunci Valvetronic exhaust dia. Kalau tuan-tuan boleh tukar dekat sini sport mode, sport plus, dia akan bunyi lah tuan-tuan. Dia boleh kuat lagi. Ikut tuan-tuan nak kuat macam mana. Mileage pun tak tinggi mana, baru 99,000 sahaja. Tuan-tuan, siap ada dengan panoramic roof depan dan belakang tuan-tuan. Tuan-tuan lihat sendiri, dia punya panoramic roof memang cantik. Dah siap dengan servis. Servis due tak sampai lagi. Okey, yang paling bestnya tuan-tuan, kereta ni hanya 2 owner sahaja. Okey tuan-tuan, tak ada 3-4 owner, tak ada. Hanya 2 owner sahaja tuan-tuan. Memang cantik. Mileage pun rendah, owner jaga well tuan-tuan. Interior red burgundy ni memang susah sangat dapat. Color putih adalah color yang paling hot color dalam market tuan-tuan. Kereta ni saya nak jual dengan harga RM65,800 sahaja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Memang cun tuan-tuan. Datang sini thumbprint terus boleh bawa balik tuan-tuan. Okey, cari saya dekat Rak Motoring Rawang, Sungai Chou. Assalamualaikum.